Okey, dek, sabar, dek. Sabar, dek. Dek. Sabar, dek. Ha? Sabar duduk ni. Okay, dek. Hari ni ayah nak ajar adik jadi dewasa. Sebut. Dewasa. Ya, dewasa. Dengan cara apa? Ayah nak ajar adik Ayah nak ajar adik naik motor kelas. Adik mana pandai bawa motor kelas ayah? Ni ayah nak ajar mu ni bengong. Otakmu tak mana? Mana kasut dengan ayah ni? Dah agak. Kita belajar slow-slow dah. Pertama sekali ni step-step dia lah. Adik buka kunci. Lepas tu adik tengok side mirror, press side mirror. Lepas tu cover set ni adik buka sikit. Adik kepak sikit. Jadi adik kepak tu adik tengok. Oi! Aku tengah ngajar ni babi. Aduh lah mu ni. Anak mu duduk pakai gini. Kau bodoh tengok. Dia wani mulut ayah jadi dok pakai gitu. Adik ada limit kok. Dia dok pakai tu mulut tu bodoh ai. Dak lah. Adik dah tahu pula. Ayah dah tahu pula adik dah digurau. Ayah tahu pula adik jenis bengong ni dak digurau. Bukan dak boleh nak gurau. Ayah tu mulut lancau, mulut bengong. Mulut bodoh kata. Orang tua sakit perut. Bagi tu sama kata ayah. Ayah mu ni anak bengong weh. Tu, telefon mu tu. Bila masa beli? Mu sekolah pergi. Mana mu dapat duit? Mu buat ada ingat tu nyanyuk ni. Aku curi duit mu kamu dah ingat. Oh bodoh mu ni seorang. Jangan macam-macam. Ni aku bawa ke ni. Jangan siapa aku tikam mu macam abang mu dulu. Abang mu aku buat bunuh. Tapi depan polis, aku kabur mok bunuh. Gagal mok cari jawapan nak kabur nak kecil polis. Jangan tu aku. Mu nak aku sipang ke mu nak aku bagi mu? Sipang ayah. Ke sipang mu dah. Tengok mu. Tengok diri mu. Aku curi duit mu pun mu tak tahu kau. Patut mok tinggal kamu. Bengong. Payah rusuh. Payah aku. Payah aku mai. Jangan aku ajar. Mu rai benih aku tahu tak? Benih aku. Mu kali putih-putih susu. Aku nak tahu sekarang ni. Mu curi gana duit aku tu. Sebelum aku keluar mu dah kerja aku Okey ayah. Okey. Ya jangan ayah. Mu tahu mu takut. Mu kabur sekarang ni. Aku nak tahu gana mu dapat duit aku tu. Okey ayah. Gini benarnya. Kan ayah kan baru lepas dapat bini baru kan. Okey, Sarimah okey. Aku dapat Sarimah Lepas tu Sarimah tu hok bagi duit ke adik ni suruh beli telefon. Kira Sarimah biteri aku. Betul. Masa mana yang ambil? Masa tu kan malang pertama tu. Memang aku tak sedar lah. Tengok berhayal. Nasib mu benih aku. Kodok memang aku kerja aku ni. Jangan. Tak apalah aku alah lu duit tu. Tapi syarat dia kena bayar aku 100 bulan dalam masa 30 tahun. Okey harga telefon mudah tu. Aku dah tipu-tipu dah tu. Okey. Sekarang ni aku nak ajar mu cara bawa motor. Boleh Boleh. Okey. Sekarang ni orang panggil meter. Meter. Tak ni meter bengong. Ni meter. Ayah lemah lembut. Tapi kalau anak bengong memang ayah beken. Okey, ingat ni meter. Tu meter. Ni kenapa? Tu side mirror. Aku dah tahu lah mu anak aku ke. Dek kedok. Bak bini aku tak tahu bengong gini. Menurung dia. Kasar kat mulut. Kasar. Okey. Syarat dia kena main clutch. Aku tengok mu macam boleh dah. Macam boleh dah. Ni tegak. Tegak gear 1 dulu. Gear 1. Jangan masuk gear 2 dah. Okey, Kena start kena start. Okey. Janganlah kasar. Ni kasar ni. Slow je buka kunci. Mu ni sama dengan mak mu bengong.
Duk habis hati aku, ya Tuhanku. Cepiti ke otak bengong. Memang aku dah atur mu pergi Mimosa. Kenapa ngayuh kan? Tadi suruh bawa motor. Dah lah bawa. Apa jangan lah. Bawa. Aku nak tengok mbok ke diri. Okey, slow gitu. Start. Okey. La ilaha tariklah kelah. Wih, bengong mu ni. Otok mana otok? Kau nak suruh aku keris. Tutup. Dah benoknya hanuk aku ni. Apalah benok sangat. Aduh lah. Dah lah motor dah habis bayar lagi. 9 tahun aku ikat tu. 900 ya, 9 tahun ikat tu ya Tuhan. Soalnya lah. Aduh. Tengok kucing ni. Aduh lah. Ni ngasat. Betul lah gaji aku 1,100 je sebulan. Aduh. Sedih pula sedih. Muat apa motor aku? Mana ada buat apa ayah? Oh, dah start. Enggak nak ujang ni belajar kah? Dah nak start ayah. Dah nak start awal ni motor baru aku ikat 9 tahun, bayar 360 sebulan. Dah kan boleh start. Ni ayah kena tangan ayah ah. Ayah tangan ayah je. Dok pandai. Otak tu tak ada. Mu jenis mok mu bengong. Aduh lah. Apa dah itu? Mampu kamu. Ayah bodoh dah punya. Siap. Memek. Mu nak lagi mana? Ha? Nak lagi mana? Mu jumpa ke aku kat rumah lagi? Mu duduk rumah aku lah sial. Bengong juga mu ni. Sama macam ayah mu bengong. Aku ayah je. Kena balik lagi, kena. Lepas sekarang ni, kena aku nak buat alik motor ni. Ya betul.